kita akan buat pemasangan untuk low arm dia. Pastikan low arm kenari ni dia tak macam kancil. Low arm kenari dia ada sengit sikit macam dia. Dia macam lengkokkan ke depan lah. Jadinya lengkokkan ke depan ni mesti kat depan. Okey, jangan terbalik ke belakang gitu. Takut nanti dia punya tayar dia tersangkut dekat body. Okey, sebab tu dia buat fungsinya untuk ke depan macam ni. Lagi satu aku lupa nak cakap tadi, yang lama ni tengok ni, dia punya busnya habis dah goyang. Yang baru memang payah, ketat. Okey, kita akan pasang lah. Okey, sebelum kita pasang, kita pastikan kita letak dulu lah. Ini namanya rubber grease aja. Ini rubber grease. Bagusnya kita taruh rubber grease lah, bagi tahan sikit untuk getah ni. Rubber grease nama dia. Okey, taruh rubber grease sikit. Lepas tu kita pasang lah. Okey, kita selakkan sikit low arm ni sini, tolak sikit belakang. Okey, skru dia macam ni lah, pasang balik. Pastikan nut kat belakang yang ini kat depan. Masuk dari depan. Okey, lepas tu kita masuk dulu skru dia. Jangan ikat dulu Ni getah dia. Biasa getah dia kalau datang baru dia akan melekat lah. Kita kena koyakkan sendiri. Okey. Lepas tu kita taruh rubber grease. Jangan taruh grease taruh rubber grease. Grease tu panas dan juga merosakkan getah. Ini rubber grease. Ini memang khas untuk getah lah. Taruh rubber grease sini. Okey, itu kita ikat lah skru 14 lah. Kita ikat lah sini kita ikat semua pakai gun, skru-skru semua kita checking. Jadi yang ni last lah untuk low arm. Video aku tadi bateri aku habis, aku rekam sampai sini aja. Apa-apa nanti aku akan buat video lagi. Apa-apa cergas.